Aku quite agree dengan tanggungjawab mengemas rumah, menjaga anak. Semua ni adalah tanggungjawab lelaki. In fact, tanggungjawab lelaki dan perempuan sebab both are parents. Cuma perempuan, make sure kau bagi tahu benda ni sebelum kau nak berkahwin. Kau bagi tahu clearly dekat pasangan kau, semua ni adalah tanggungjawab kau dan aku tak nak tolong buat benda-benda ni. Dalam fikiran kebanyakan lelaki, berkahwin tu adalah tanggungjawab bersama. Kebanyakan akan fikir macam ni. Aku sebagai lelaki, tanggungjawab aku keluar daripada rumah, cari duit, kena marah dengan majikan, kena rejection, kulu kihili. Sebab apa? Tanggungjawab di luar rumah ni, dia banyak ancaman daripada luar. Kebanyakan tanggungjawab wanita ni lelaki expect adalah duduk rumah, masak, kemas rumah, jaga anak. Sebab apa? Sebab tanggungjawab ini, dia tidak mendapat ancaman daripada luar. Kalau kau tak bagi tahu sebelum berkahwin, suddenly bila kau tak nak dengan relationship tu, post dekat social media dan kau nak jadikan benda ni isu, dan it's so wrong. Nasihat aku kepada mana-mana wanita di luar sana, make sure kau make very clearly apa expectation kau sebagai wanita bila kau berkahwin. Dan lelaki, make sure kau tahu apa expectation pasangan kau supaya sooner bila kau dah kahwin, tidak dijadikan alasan soal tanggungjawab ni. Sebab aku percaya pasangan yang baik adalah pasangan yang dia willing untuk buat lebih daripada pasangan dia. Bukan berkira dengan apa yang pasangan dia buat kurang daripada dia.